Demokrasi episod ketiga dibawakan bersempena dalam tempoh 10 hari terakhir Ramadan. Masing-masing sibuk mengejar keberkatan Lailatul Qadar. Apakah tema yang wajar kita berikan sentuhan untuk kita menggamit perhatian khususnya umat Islam yang sibuk di dalam musim beribadah ini? Pastinya elok untuk kita membicarakan tentang sesuatu yang dekat dengan hati dan nurani umat Islam. Dan siapakah yang wajar untuk kita tampilkan? Pastilah mereka yang berlatar belakangkan perwakilan di nominasi politik yang setidak-tidaknya punya semangat untuk memperjuangkan roh Islam. Kerana itu pada malam ini kita dedikasikan perbincangan demokrasi dari melihat tertingkap isu berkait persepsi keganasan dalam perspektif Islam. Dan untuk tujuan itu dibawakan secara langsung pada malam ini tiga panelis yang masing-masing mewakili parti masing-masing dengan denominasi politik seperti saya sebutkan tadi, pastinya punya sentuhan yang berkait langsung dengan jati diri dan juga roh perjuangan Islam itu sendiri. Yang pertama kami bawakan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Dr. Fatul Bari Mak Jaya. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Sempat berterawih tadi? Ada di sekitar sini. Panelis yang kedua, Naib Presiden Parti Amanah Negara Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali terakhir barangkali yang kita bergegas menghantar Dr. ke airport itu ya. Itu kenangan manis saya dengan Datuk untuk memastikan tetamu-tetamu saya sampai. Di hujung sana panelis yang ketiga, Ustaz Ahmad Marzuq Syari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada malam ini? Alhamdulillah. Semangat mengejar ya, menyudahkan final lap kata orang. InsyaAllah. Dalam mengejar Ramadan ini, ahli Parlimen Bacok. Dan kita juga punya tiga lab untuk berbicara tentang persepsi dalam konteks Islam. Dan ada satu istilah yang disebutkan sebagai keganasan persepsi. Cuba menggambarkan bagaimana persepsi itu sesekali ia berada di luar kawalan kerana terlepas daripada perimeter yang wajar. Bila kita bercakap soal dalam konteks Islam, mungkin Dr. Fatul Bari dahulu, apakah garis perimeternya bercakap soal persepsi ini, Doktor? Bismillah. Soal persepsi, jika kita lihat pertama sekali dari sudut sejarah lampau, bermulanya persepsi di dalam Islam. Kalau kita telusuri wahyu, Al-Quran dan hadis, kita akan mendapati ada dua bentuk persepsi. Pertama, ketika malaikat berpersepsi tentang penciptaan khalifah di atas muka bumi, sehingga kan mereka menyuarakan pandangan mereka apabila Allah nyatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maknanya apabila Allah nyatakan aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi, para malaikat menyuarakan pandangan mereka. Yang mana asas pandangan mereka itu persepsi. Adakah engkau nak menciptakan makhluk yang boleh mendatangkan kerosakan di atas muka bumi dan mampu untuk melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi. Namun persepsi malaikat itu positif. Kenapa saya katakan positif? Kerana akhirnya disusuli dengan ketaatan dan kepatuhan mereka atas keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apabila Allah menutup firman-Nya, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Yang kedua, yang syaitan bawakan dalam sejarah Islam, sehingga mengakibatkan Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Persepsi, apabila Allah menyatakan di dalam Al-Quran atas lisan syaitan, qala ma naha rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain atau takuna minal khalidin. Tidaklah Tuhan kamu wahai Adam dan Hawa melarang kamu daripada mendekati pohon ini, melainkan dia tidak mahu dan menginginkan kalian berdua menjadi malaikat dan kekal di dalam syurga. Hasil pengaruh persepsi tersebut menyebabkan Adam mendekati pohon tersebut dan akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Maka itu dua persepsi. Maknanya ada yang positif. Namun yang positif ini penyudahnya adalah berbalik kepada kajian dan penganalisaan, semakkan. Adapun yang negatif, manusia terus dipengaruhi dan hanyut sehingga mengakibatkan kemudaratan. Asasnya kalau sejak azali Datuk sudah adanya persepsi buruk baik positif negatif itu. Hari ini ditampilkan satu istilah disebut sebagai keganasan persepsi itu. Seolah ia suatu dapatan, penemuan ataupun pengalaman baru. Sedangkan sejak azali buruk baik itu sudah ada. Jelas halal haram itu juga jelas. Jadi bagaimana kita boleh memurnikan realiti baru ini dalam kerangka yang digambarkan awal tadi, ianya merupakan satu yang azali. Ya, terima kasih pada Said. Saya ingin menegaskan sebelum kita masuk kepada tajuk keganasan yang dikatakan persepsi tadi,
Memang dalam Islam keganasan itu bukan merupakan daripada Islam. Itu jelas. Dan banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan tentang manusia-manusia yang merosakkan. Ladina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Mereka yang merosakkan muka bumi dan tidak membuat kebaikan. Dan orang-orang yang merosakkan ni Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka. La tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jangan kamu merosakkan, fasad. Islam menggunakan perkataan fasad itu sekaligus juga membawa kepada makna keganasan, kerosakan. Itu cukup jelas. Tidak ada syak wasangka bahawa Islam tidak ada kena-mengena dengan soal keganasan. Cuma tadi, bila kita sebut tentang persepsi, persepsi inilah yang membentuk worldview terhadap Islam. Dan saya dalam buku yang saya tulis, iaitu Islam Bukan Agama Teroris, saya membawa model untuk memahami keganasan ini daripada 3 persepsi. Pertama ialah persepsi wacana Barat itu sendiri. Macam mana Barat melihat keganasan itu yang dikaitkan dengan Islamofobia, yang dikaitkan dengan global war on terrorism, yang dipalitkan dengan Islam. Persepsi yang kedua ialah persepsi negara Islam sendiri. Bagaimana respons negara Islam terhadap semua naratif keganasan yang dipalitkan dengan Islam itu sehingga melahirkan satu persepsi di kalangan negara Islam. Dan yang paling penting juga kita harus kita terokai juga ialah persepsi pengganas sendiri. Kerana bagi Barat yang menganggap mereka ini pengganas, tetapi dari satu segi mereka tidak menganggap diri mereka pengganas. Mereka dianggap diri mereka sebagai pejuang kebebasan. Kerana apa? Tanah air mereka dijajah, di Iraq contohnya, di Syria contohnya. Maka sebenarnya dunia sendiri tidak ada satu definisi yang dikatakan terorisme, violence, keganasan dalam maksud yang saya sebut tadi. Dunia sendiri tidak ada satu definisi yang tuntas apa itu keganasan. So, saya rasa dari sini kita bina persepsi itu. Dari sini kita boleh memberi keadilan kepada isu seperti Islamofobia yang menyebabkan satu respon negatif kepada umat Islam. Begitu juga kebencian terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya yang menjajah negara Islam. Dan on top of the agenda is apa yang berlaku di Israel. Dan sikap kuasa besar yang nampaknya begitu cenderung kepada Israel. So, perkara ini kita rasa perlu diberi perspektif yang tepat. Dan saya tegaskan di sini bahawa pada awal lagi saya sebut Islam tak ada kena-mengena dengan isu ini. Dia lebih kepada soal geopolitik, dia lebih kepada soal expansion after Cold War, lepas daripada perang dingin yang Rusia tumbang tahun 1991. Amerika mencari satu lagi frontier untuk berdepan dengan apa yang dinamakan sebagai the Green Menace ataupun kebangkitan Islam. So dari situ mereka mencipta satu konsep clash of civilization di mana pertembungan dunia bukan lagi di atas dasar politik ataupun ekonomi ideologi semata-mata, tapi di atas satu garisan rapuh antara peradaban ataupun civilization. Yang dari situ kita melihat bahawa kerumitan isu keganasan ini menjurus lebih kepada soal peradaban, culture. Yang ini amat bahaya sebenarnya. Kerana ia telah menggugat status quo di kalangan umat Islam dan juga di kalangan Barat. So perkara ini saya mulakan dengan yang rumit ini supaya kita memberi keadilan kepada isu. Walaupun kita tidak mengadakan pre-council untuk membicarakan ini. Tertarik saya kerana di peringkat awal Dr. Fathul Bari menyatakan bahawa ia merupakan satu lumrah tabi'i azali. Datuk membinanya pula dalam kerangka wacana Barat, persepsi keganasan itu, memberikan penegasan. Tetapi kalau boleh saya bawa terus kepada yang berhormat Ustaz, mengapa demikian rupanya meletakkan kita, umat Islam baik, bahkan agama Islam itu baik, sangat defensif di dalam mengetengahkan persepsi ini, sedangkan kita yakin bahawa apa juga keyakinan kita bermula dengan ilmu dan ia bermula dengan keyakinan. Tetapi dalam mana-mana wacana, baik pentas politik negara, baik antarabangsa, kita tidak pernah tidak defensif di dalam menyatakan pendirian kita. Apa masalah sebenarnya, Ustaz? Saya melihat tajuk yang dikemukakan ini, keganasan persepsi. Pada saya keganasan persepsi ini lebih kepada manifestasi daripada tindakan masyarakat sivil yang ada perasaan tidak puas hati
dan juga ada perkara yang perlu diperbetulkan, dan ini adalah merupakan signal kepada pihak pemerintah untuk mengambil ianya sebagai satu melalui pandangan yang positif. Dan para sarjana Islam telah pun meletakkan asas dan juga solusi melalui lisan dan juga tulisan mereka kepada penyelesaian supaya persepsi yang berbangkit ini diuruskan secara lebih holistik dan juga lebih harmoni agar tidak menjadi satu wabak dan juga pandemik yang boleh memusnahkan masyarakat sivil umat Islam dan boleh menggugat perpaduan di kalangan masyarakat umat Islam. Maka atas asas ini kita perlu kembali kepada melihat sejauh mana Islam mengizinkan kepada kita meletakkan tanggapan dan persepsi dalam kerangka untuk mencari penyelesaian dan juga solusi yang terbaik kepada masyarakat sivil ini. Saya suka menyebut contoh tindakan melahirkan persepsi yang negatif ini adalah merupakan satu fitrah, fitrah manusia. Saya mengambil contoh, pernah Nabi SAW apabila menyambut kedatangan kembalinya rombongan hijrah daripada Habsyah, Nabi SAW bertanya kepada kumpulan yang hijrah ini, apakah yang kamu lihat di Habsyah di antara keajaiban ataupun pengalaman baru yang kamu lihat sewaktu kamu berada di Habsyah? Lalu di kalangan sahabat tadi menceritakan dia pernah melihat seorang perempuan yang mengusun air di kepalanya, menjunjung air di kepala dengan dalam bekas, dan datang seorang pemuda menolak perempuan tersebut daripada belakang sehingga perempuan tersebut rebah dan airnya jatuh dan pecah. Lalu perempuan tadi bangun menyatakan, ya Ghudar, wahai pengkhianat, apabila Allah meletakkan kursinya menghimpunkan manusia yang awal dan yang akhir, dan Allah Ta'ala mengizinkan kepada tangan dan kaki bercakap ini di akhirat kelak, maka engkau akan tahu nasib dan untung nasib engkau di hadapan antara aku dan engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi mendengar dengan penuh minat apa yang diceritakan ini, dan Nabi menyatakan sadaqat, sadaqat, benar apa yang disebut oleh wanita itu tadi. Dan Nabi meletakkan satu asas yang satu slogan yang sangat baik. Nabi menyatakan, kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim an syadidihim. Mana mungkin Allah mengangkat martabat sesebuah umat itu kalau sekiranya masyarakatnya tidak bekerja untuk menyekat daripada kezaliman penguasa yang berkuasa ke atas orang-orang yang lemah. Maka nak bagi tahunya ialah diizinkan dalam konteks ajaran agama kita untuk masyarakat itu bangkit, bertanya, mempersoalkan sesuatu perkara yang berlaku dalam sekitar kehidupan mereka, dan ini diizinkan dalam kerangka tambah-tambah lagi Nabi SAW menyebut afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu ialah berkata benar, bercakap benar di hadapan para pemerintah. Namun bercakap benar itu mestilah dalam kerangka bercakap dengan pemerintah dalam kerangka yang diizinkan oleh syarak, dalam kerangka yang diizinkan oleh ajaran agama Islam sendiri. Tak boleh keluar daripada itu. Apa yang berlaku pada hari ini, bila mereka menganggap apa yang mereka luahkan tidak diberi layanan dan tidak diberi jawapan yang konklusif, maka mereka mula bertindak lebih agresif, lebih ganas, memanipulasi, spin berita dan sebagainya. Dan ini perkara yang tak diizinkan dalam agama. Sebab itu saya suka mengambil satu cerita, contoh pernah berlaku kepada Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz satu ketika dia masuk ke dalam masjid di waktu malam yang gelap gelita. Umar Abdul Aziz tersepak kaki orang yang sedang tidur dalam masjid. Lalu orang yang tidur tadi bangun dan marah kepada Umar dengan nada mengatakan, a'anta himar? Adakah engkau himar, wahai Umar? Adakah engkau himar? Lalu Umar Abdul Aziz menjawab, la bal ana Umar. Tak, aku bukan himar, bukan binatang keldai, tetapi aku Umar Abdul Aziz. Pembantu yang hadir bersama dengan Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia panggil engkau binatang himar. Umar Abdul Aziz dengan penuh takwa, warak dan kelembutannya mengatakan bahawa engkau waspada. Yang dia kata kepadaku tadi, dia bukan kata aku binatang himar, tetapi dia bertanya kepada aku, adakah aku binatang himar? Dan aku telah menjawab soalannya bahawa aku bukan himar. Bagaimana saya nak bagi tahu? Umar Abdul Aziz tidak spin. Dia tidak mengambil, memanipulasi cakap tadi. Padahal kalau kita tanya kepada orang, apakah maksud orang yang berkata sedemikian tadi? Pasti orang kata memang dia nak kata kau binatang. Tetapi Umar Abdul Aziz warak, dan inilah yang menyelamatkan
yang boleh kawal, dan inilah benchmark yang diletakkan dalam agama sehingga di zaman salafus salih kita melihat tidak timbul soal persepsi yang luar biasa, yang negatif seperti yang kita hadapi pada ini. Itu menarik untuk kita renung bagaimana penjelasan ketiga-tiga panel pada peringkat awal ini membicarakan tentang kedudukan persepsi itu sebagai satu yang azali. Dan kita bina dalam kerangka wacana terorisme dan Ustaz pula meletakkan petunjuk-petunjuk dalam sirah termasuk dalam Khalifah Umar itu sendiri. Kalau demikian kedudukannya, soal persepsi itu telah terbina sejak awal. Buruk baik itu juga sudah ditangani. Petunjuk sirahnya telah kita berikan. Adakah bererti kita bercakap soal keganasan persepsi ini suatu overreaction dalam realiti padahal ia pernah ditangani? Akan dijawab oleh mana-mana panel. Saya berikan ruangan ini selepas kita berehat seketika. Bersabar dan teruskan kesian anda bersama kami. Demokrasi pada malam ini bawakan secara langsung berbicara tentang keganasan persepsi dalam perspektif Islam. Kita ada wakil dari Pemuda UMNO, dari Parti Amanah dan juga ahli Parlimen Bacok Parti Islam. Ustaz masing-masing, Ustaz Ahmad Marzuq, yang berhormat Dr. Mujahid dan juga Dr. Fatul Bari. Saya menggantung satu soalan sebelum kita berehat tadi, soal kedudukan kita ataupun Islam, bahkan Muslim itu yang sangat defensif. Adakah bila kita menimbulkan istilah keganasan persepsi dalam keadaan persepsi buruk baik itu, jernih ataupun keruh itu adalah merupakan satu yang azali, sunatullah, bahkan sudah ada petunjuk sirah bagaimana reaksi balas Rasulullah SAW. Adakah itu bererti keganasan persepsi itu merupakan an overreaction, Datuk? Ya, saya tadi bersetuju dengan pandangan bahawa persepsi itu sebenarnya sudah wujud sejak dari dulu lagi. Kita tak boleh nak lari daripada persepsi. Tetapi apa yang Islam asaskan dalam menangani persepsi itu beberapa asas. Ya. Pertama ialah kebebasan. Kalau persepsi itu diteruskan begitu, tidak ada suara untuk dia melaungkan apa persepsi dia. Maka disitulah yang saya kata, persepsi tersebut terus kekal persepsi. Dan akan ada di sana satu contradiction antara persepsi ini dengan persepsi ini. Sebab itu dalam Islam, walaupun dibagi contoh zaman Umar bin Aziz tadi, Umar bin Aziz dia terbuka. Dia terbuka kepada kritikan. Dia terbuka kepada orang nak kata apa kepada dia sebab itu mungkin persepsi dia. Tapi pada waktu yang sama, dia juga berhak untuk memberikan pandangan dia. So kalau istilah hari ini kita kata demokrasi lah. Ini tajuk besar kita dalam forum kita malam ni. Jadi oleh kerana itu, saya nak kaitkan bahawa keganasan berlaku khususnya di negara-negara Arab ialah kerana tidak ada demokrasi. Dan kajian menunjukkan bahawa negara Islam, khususnya negara Arab, adalah apa yang dinamakan sebagai zone free demokrasi. Mana tidak ada demokrasi. Adapun negara bukan Arab, termasuk Malaysia, ada demokrasi tapi dia tidak functioning demokrasi. So kalau kita menyatakan persepsi itu perlu ditangani, khususnya keganasan, perlu ada satu ruang demokrasi supaya orang boleh memberi pandangan. Dan amat malang research yang dibuat juga bahawa negara-negara Islam yang menangani keganasan kononnya memperkenalkan akta-akta baru seperti POTA kalau di Malaysia dan SOSMA, itu juga Akta Majlis Keselamatan Negara, dan juga di negara-negara Arab, United Arab Emirates, Pakistan dan sebagainya. Malangnya kajian menunjukkan bahawa sepatutnya ia menyelesaikan soal keganasan, tetapi dia lebih menggunakan akta itu untuk status quo dia dan memadam demokrasi. So di sana berlaku satu kekeliruan. Adakah menegur kerajaan, pemerintah, itu dianggap sebagai tindakan keganasan? Dan kita boleh buktikan di negara kita, salah guna SOSMA contohnya, tidak ada kena dengan keganasan. Kadang-kadang dikenakan kepada orang yang bukan pun melakukan keganasan, tapi sekadar mengkritik dasar-dasar kerajaan. So di sini saya harus juga memberi ingatan bahawa kajian menunjukkan negara-negara Islam yang memperkenalkan akta-akta keganasan tidak menangani keganasan itu, tetapi lebih menggunakannya untuk mengekalkan kuasa yang ada pada dia. Dan ini terbukti dalam kajian-kajian yang telah dibuat. Ini amat malang kerana dia tidak address the issue of violence actually. Dr. Fatul? Saya mungkin kurang bersetuju dengan statement kebebasan mutlak.
Di dalam Islam, kebebasan itu terpimpin. Sebab itu di dalam Islam, apabila Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap hal-hal yang baik ataupun dia berdiam diri. Berdiam diri bukan bererti mengekang daripada memberikan pendapat dan pandangan. Saya setuju apabila Al-Fadhil Waibi menyebut hadis Nabi SAW, kalimatul haq inda sultanil jair. Bercakap benar di hadapan pemerintah dan pemimpin yang zalim. Ya, kita dituntut bercakap hal yang benar. Perkataan kita juga perlu dipimpin. Okey? Jadi isunya apabila diberikan kebebasan yang keterlaluan kepada manusia. Saya bercakap dalam konteks yang umum. Okey. Saya bercakap dalam konteks yang umum. Bila diberikan kebebasan yang keterlaluan kepada manusia sehingga tidak dipimpin dengan wahyu, dengan agama, maka kadang-kadang pandangan itu bercanggah dengan prinsip dan nilai-nilai agama itu sendiri. Jadi sebab itu saya setuju bahawasanya perlu ditegur, perlu dikritik. Sebab apa? Sebab kekhilafan itu perkara yang berlaku sejak azali. Yang mana disebut oleh Nabi SAW. Namun ia bukan bererti apabila saya sebutkan tadi kita overreact, tak. Tak. Kenapa saya katakan tak overreact? Sebab Nabi sebut di dalam hadis, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa hidup setelah kewafatanku dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Namun Nabi berikan solusi. Khilaf itu fitrah, berbeza itu fitrah. So dalam konteks demokrasi sudah tentu kita membuka ruang kepada berbeza. Confirm itu secara pastinya. Mana mungkin bila kita memperjuangkan demokrasi, kita menutup ruang-ruang perbezaan. Tak, mustahil. Namun dalam berbeza, perlu ada guide. Jadi jangan kita hanya bercakap dalam perspektif bahawasanya berhak untuk berbeza, namun kita tak bercakap disiplin dalam kita berbeza. Ustaz, Saya adakah sikit. Sebab tadi saya tidak menyebut kebebasan mutlak. Apa yang kita bincangkan di sini secara asas diterima, kebebasan itu yang dinamakan sebagai kebebasan bertanggungjawab dalam kerangka perlembagaan, dalam kerangka undang-undang. Tidak ada istilah mutlak, betul. Cuma saya nak perbetul lagi, takut apa yang saya kata. Orang ingat saya kata kebebasan mutlak. Agama memandu kita untuk menegur. Agama juga memandu kita untuk bertanggungjawab atas teguran itu. Dan semua ini memang telah ditetapkan dalam syariat kita. So tidak timbul soal kebebasan mutlak. Jawapan Datuk itu yang saya sebenarnya ingin penjelasan daripada yang berhormat. Apakah dalam realiti kita, dalam konteks negara kita, isu kekangan-kekangan perimeter yang diletakkan itu adalah kerana kita sudah melewati batas kesederhanaan yang digariskan oleh Islam? Saya berpandangan dalam Islam kita dibenarkan untuk menasihati pemerintah. Dan saya ingat bila pertama kali masuk parlimen, saya bercakap bukan soal untuk mengkritik sekarang, itu adalah agak bunyi kasar. Tapi saya sebut dalam konteks untuk menasihati pemerintah yang membawa maksud bahawa kita mahukan kepada solusi dan penyelesaian yang terbaik di atas teguran yang kita berikan. Kalau kita mengkritik itu macam kita mencari gaduh. Jadi ini tak boleh menyelesaikan masalah. Saya nak sambah apa yang disebut oleh Dr. Fathul Bari tadi. Nabi SAW menyebut, man arada an yansahaza sultanan fala yubdi ala diyatan. Biasanya orang faham hadis ini, barang siapa ingin menasihati pemerintah, maka tak boleh secara terang-terangan. Mesti secara sembunyi-sembunyi. Dalam konteks negara demokrasi, kita tak boleh menggunakan halangan akta yang disebutkan oleh Dr. Mujahid tadi untuk mengekang supaya boleh menutup ruang-ruang persoalan yang berkaitan dengan integriti dan ketulusan kerajaan. Dan kita perlu diberikan ruang untuk rakyat menegur dan juga menasihati pemerintah. Kita kena faham ada dua dosa. Yang pertama, dosa peribadi. Dosa peribadi ni tak boleh kita sebut di tempat awam. Tak boleh kita kata ni kenapa, contohlah katalah ada di kalangan pemimpin terlibat dengan dosa besar. Kita tak boleh sebut dengan teguran terbuka di tempat awam. Namun kalau yang melibatkan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan awam, isu rasuah, isu integriti, isu yang melibatkan kehilangan dana awam, maka ini kita boleh untuk sebut dan tegur pemerintah secara direct walaupun secara terbuka. Dan inilah yang menjadi persepsi yang ada di kalangan Facebookers yang ada dalam dunia sosial, media sosial ini, yang berlega yang tak diselesaikan. Maka selagi mana kita tak beri ruang dan tidak menyediakan jawapan yang konklusif, sebagaimana pernah berlaku di zaman
zaman Sayyidina Umar. Umar pernah bahagikan kain pakaian ini kepada orang seorang-seorang satu. Tiba-tiba ada orang lihat Umar ni ada dua. Dan ada bangun di kalangan sahabat mengatakan bahawa bertanya, mengapa kamu dua sedangkan orang lain satu saja? Sayyidina Umar mengatakan dan kerajaan pimpinan Umar memberi jawapan yang konklusif. Menyatakan bahawa yang satu lagi itu bahagiannya daripada anak dia sedekah kepada dia. Sebab ada dikatakan bahawa Sayyidina Umar ni dia tak cukup kalau satu kain, maka perlu kepada dua. Itu bukan penyelewengan. Dan jawapan tadi mendiamkan masyarakat dan tidak ada lagi persepsi yang melampaui batasan yang ganas sehingga boleh menjadikan isu yang menjadi wabak yang tak boleh diselesaikan. Jawapan yang diberikan oleh kerajaan pimpinan Umar itu konklusif dan boleh diterima dan mendiamkan orang yang bertanya. Dan itulah prinsip jawapan yang perlu ada daripada kerajaan dalam konteks sebuah negara Islam, boleh mendiamkan orang yang bertanya dan dia rasa puas hati. Apa yang berlaku pada hari ini, keganasan persepsi ini ialah kerana jawapan yang diberikan kadang-kala tidak mendatangkan unreasonable dan kadang-kadang memperlekehkan tahap intelektual rakyat yang rakyat boleh pertikai kewajaran dan juga alasan yang diberikan. Saya dapati tuan-tuan bertiga asas yang digunakan sama. Ya, premisnya sama, prinsip-prinsipnya sama. Yang membezakan pandangan-pandangan beberapa perbezaan itu saya dapati bertitik tolak daripada realiti apabila kita menisbahkan prinsip-prinsip asas itu kepada realiti kita hari ini. Mutlak atau tidak mutlak, apa batasannya? Kemudian soal buruk atau baik, apa batasannya? Bagaimana kita boleh membereskan ini kalau ajaran Islam itu sebenarnya sudah ada qat'iyatu thubut, qat'iyatu dalalah, jelas buruk baik. Jadi tetapi kita berbeza di dalam menisbahkan unsur-unsur itu dalam realiti kita. Apa masalah sebenarnya di sini? Sebenarnya kalau boleh saya tambah daripada soalan tu. Apa yang kita bicarakan hari ini dalam isu keganasan, persepsi dan sebagainya, ada beberapa kaedah untuk kita menanganinya. Selain daripada kita kembali kepada ajaran Islam yang memberikan kebebasan secara bertanggungjawab, yang memberi ruang untuk mengkritik, maka itu satu pendekatan. Tapi dalam kerangka negara hari ini, kita ada undang-undang. Dan undang-undang itu responsif kepada apa yang berlaku. Contoh saya bagi tahu, di dalam parlimen apabila kita bicara tentang akta-akta yang diperkenalkan, SOSMA, POKA, POTA, akta hasutan, tidak ada ahli parlimen yang mempertikaikan keperluan kita untuk menangani keganasan. Tapi yang kita pertikaikan ialah salah guna undang-undang itu. Bukan untuk menangani keganasan, tetapi untuk menutup apa sahaja kelemahan-kelemahan yang ada supaya tidak ada ruang. Saya bagi contoh, akta rahsia resmi. Memang bagus. Tapi kalau akta rahsia resmi itu untuk menutup kelemahan dan juga skandal, supaya tidak telus seperti Sayyidina Umar yang mengatakan, this is me, this is myself, this is what I have. Okay, fine. Tapi apabila gunakan undang-undang itu untuk tutup skandal, untuk tutup, ini yang kita persoalkan. So tidak ada mana-mana kita di sini khususnya yang mempertikaikan soal kita kena jaga negara kita daripada kepimpinan yang bobrok dan kebejatan kepimpinan. Tapi yang kita bicarakan ialah bagaimana undang-undang itu disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Jadi keganasan adalah satu masalah dunia hari ini. Tetapi cara menanganinya itu masing-masing ada dia punya kepentingan. Pengganah ada kepentingan dia, negara yang secara formal kerajaan ada kepentingan dia, Amerika ada dia punya geopolitik yang dia nak ubah strategi dunia dan sebagainya. Siapa yang jadi mangsa? Orang awam. Malah kajian yang ditunjukkan, orang awam tidak ada yang menyokong keganasan. Mereka menolak keganasan. Di dalam negara Islam semua tidak ada siapa yang menyokong keganasan. Tapi mengapa masih dikaitkan keganasan itu dengan Islam? Sebab itu saya minta kalau boleh tajuk ini diterjemahkan dalam realiti perundangan, kerangka negara dan lebih penting, iaitu cara berfikir. Islam yang diterjemahkan secara literal, bukan Islam yang diterjemahkan secara kontekstual. So bila kita tak terjemahkan Islam secara kontekstual, dia jadi literal. Itulah kadang-kadang dia ambil perspektif sejarah secara totok. Tapi dia tidak adaptasi kepada realiti negara, realiti geopolitik. Contohnya istilah kafir harbi yang heboh satu negara ni. Apa istilah itu timbul dalam suasana kita ada kerangka negara, ada kerakyatan, ada kewarganegaraan. Kenapa benda itu perlu timbul in the first place? Datuk, tajuk itu saya perlu 1 jam lagi untuk kita bicarakan. Dr. Fatul, mendengar jawapan ataupun pandangan balas. Saya setuju dari sudut
keterbukaan yang perlu berlaku dan penerimaan pemimpin, teguran, nasihat, kritikan dan sebagainya. Saya setuju. Sebab dalam situasi sekarang, dalam situasi hari ini, kita katakan hampir mustahil untuk menyembunyikan segala sesuatu. Hampir mustahil. Okey. Kita ada media sosialnya, ada Twitternya, ada blognya, ada Facebooknya, yang mana masing-masing orang boleh luahkan. Bahkan terdapat juga daripada kalangan kaki tangan sendiri, pekerja-pekerja awam sendiri yang mengeluarkan dokumen-dokumen kadang-kadang. Walaupun perkara tersebut sulit yang perlu diselesaikan mengikut prosedur dan tata caranya. Namun perkara tersebut berlaku dalam realiti hari ini. Namun saya katakan demikian juga apa yang disebut oleh YB juga persepsi. Sekiranya kita lontarkan statement ini kepada umum awam di luar sana, seolah-olah sistem kita korup 100%. Seolah-olah. Okey. Dan itu juga persepsi. Itu juga keganasan persepsi. Pota contohnya. Pota baru saja ditubuhkan. Pota baru ada di sana tahanan, baru 15 orang yang ditahan. Dan yang ditahan itu kita menelaah dan meneliti dokumen-dokumen. Kenapa mereka ditahan? Dan keseluruhan ke-15 orang yang ditahan itu kerana mereka terlibat secara langsung, berhubung dan berbai'ah dengan pihak ISIS, dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Itu satu contoh. Mungkin ada kelemahan dalam beberapa ruang dan perkara. Okay. Namun saya katakan di sini, saya setuju dari satu sudut bahawasanya pihak kerajaan perlu terbuka menerima, saya lebih suka guna perkataan kritikan. Sebab dunia hari ini kritis. Cuma kritis yang terpimpin dan terbimbing. Biar kita bawa dan bimbing masyarakat di luar sana yang menulis di Facebooknya dengan fake accountnya. Mereka nak menegur. Fine, tidak ada masalah. Saya selalu sebut kepada mahasiswa, kepada orang di luar sana, sila tegur, sila berikan pandangan pendirian. Namun bimbing teguran anda. Gunakan perkataan-perkataan yang berhemah, kata-kata yang baik dan analisa setiap maklumat yang diperolehi. Dan kadang-kala yang kita bimbang pada hari ini jika dilontarkan semua seolah-olah sistem korup, semua sekali seolah-olah seperti itu. Itu juga satu keganasan persepsi di luar sana. Yang kita bimbang akhirnya hasil persetujuan dalaman contohnya di parlimen. Bila sepakat setuju kita anti keganasan, kita setuju dengan mewujudkan SOSMA, POKA, POTA dan sebagainya. Namun tiba-tiba orang di luar sana bercakap seolah-olah ketiga-tiga ini digunakan untuk kepentingan pihak tertentu semata-mata. So kita perlu luruskan perkara seperti itu. Saya seperti yang saya sebutkan sebelum ini, saya tahu Ustaz ingin mencelah. Kita ada asas-asas yang kita persetujui. Tetapi apabila kita menisbahkan itu kepada realiti semasa, kita berbeza pandangan dari segi imbalan kesan dan dampaknya. Kerana perimeter kita nampaknya sangat anjal. Ya, kita tidak bersetuju dari segi apa perimeternya, di mana harus berhenti. Kerana kalaulah soalnya kita kata boleh kritik, boleh tegur, ini ruang demokrasi, harus berhikmah. Tetapi kita menggunakan satu label ganasnya persepsi. Ganas itu besar, ya, dia punya dampaknya. Jadi bagaimana mungkin istilah-istilah hikmah itu boleh dianggap ganas dalam realiti kita pada hari ini kalaulah kita kata ruangnya sudah terbuka, kita tidak boleh menyembunyikan apa-apa. Sebenarnya apa cabaran kita di sini? Adakah kerana apakah kerana tidak ada mujadalah yang sihat? Sedangkan garis panduannya mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kerana tidak ada itu, justru kita tidak boleh mengatakan ini sebenarnya ini sudah lebih, ini masih boleh. Apa panduannya untuk kita bergerak ke hadapan dalam konteks sebenarnya kita masing-masing merujuk kepada kitab yang sama, sirah yang sama, uswatun hasanah yang sama. Agama prinsip pun sama, tetapi perimeter kita kelihatannya ketiga-tiganya sangat anjal. Akan ditangani oleh Ustaz terlebih dahulu kerana saya lihat Ustaz mengangguk. Selepas kita berehat seketika Ustaz, ruang untuk kita minum, meneguk sedikit air untuk membasahkan tekak. Jangan ke mana-mana. Semakin menghangat demokrasi pada malam ini. Anda sedang menonton Demokrasi dibawakan secara langsung dalam konteks perbicaraan kita keganasan persepsi dari perspektif Islam. 3 panel kami bawakan Dr. Fatul Bari Mat Jaya, Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusrawa dan juga Ustaz Ahmad Marzuq Syari. Ustaz ingin mencelah tadi. Saya bersetuju dengan pandangan Pak Syed tadi yang menyebut bahawa kita perlu memperbanyakkan mujadalah yang sihat. Kerana ini boleh memberi pendidikan kepada masyarakat sivil supaya mereka memahami apa sebenarnya yang sedang berlaku dan juga hakikat sebenar sesuatu isu yang diperdebatkan, dipertikaikan. Dalam negara kita terlalu banyak isu yang berlaku dan kadang-kadang persepsi yang dikemukakan oleh
mereka ini jauh daripada hakikat kebenaran yang sebenar. Maka wacana ilmiah dan juga pendekatan sebagaimana yang kita laksanakan pada malam ini, saya sangat bersetuju untuk diperluaskan lagi. Kerana kalau kita tidak tangani isu ini secara lebih bersungguh-sungguh dan memandang ia satu perkara yang besar, sebagaimana yang bermak Menteri Penerangan yang baru melihat ini satu perkara yang perlu ditangani secara serius. Kita mengambil pengalaman, saya suka sebut cerita bagaimana berlakunya perang Jamal di antara Ali dan juga Aisyah. Pada peringkat awal, Aisyah membawa sebahagian daripada sahabat keluar dan Ali datang dengan kumpulan untuk berunding dan akhirnya bersetuju untuk tidak melakukan apa-apa tindakan di luar daripada kerangka sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ali pada ketika itu. Tetapi kita kena ingat dalam masyarakat ini akan sentiasa ada golongan yang anti-establishment. Mereka lebih suka melihat kekeruhan itu berterusan kerana mereka boleh mengambil manfaat daripada perpecahan dan juga soal perpaduan di kalangan masyarakat yang berpecah tadi, mereka boleh mengambil manfaat. Sebab itu bila damai antara Ali dan juga Aisyah, bila tiba waktu malam, golongan munafik tadi menyerang pasukan Aisyah. Bila menyerang pasukan Aisyah, persepsi yang timbul pada pasukan Aisyah, Ali telah berbohong dengan damai yang palsu dan Ali telah menyerang kita, kita kena serang balik Ali. Pasukan munafik ini juga menyerang pasukan Ali. Dan persepsi golongan yang berada di sebelah Ali mengatakan Aisyah damainya palsu dan kita menyerang, akhir sekali berlakunya peperangan. Maka ini adalah satu malapetaka baru, malapetaka yang melanda umat Islam kalau sekiranya persepsi yang negatif, yang ganas ini tak ditangani secara betul. Sebab itu Muhibbuddin Al-Khatib, seorang sejarawan dan muhakik Islam, dia mengatakan bahawa sebarang darah yang tumpah dan juga peperangan yang menggugurkan nyawa para sahabat selepas daripada berlakunya pembunuhan Osman itu, dosanya ditanggung oleh tangan orang yang bertanggungjawab membunuh Osman. Bermakna orang yang mencetuskan provokasi sehingga mencetuskan satu wabak kepada persepsi yang buruk dan akhirnya mencetuskan malapetaka kepada masyarakat. Sebagai contoh yang disebut oleh doktor tadi, saya tak suka menyebut, tak nak sebut isu itu kerana melibatkan perbahasan yang panjang nanti dan juga sensitif. Labeling kafir harbi dan sebagainya. Tak kurang juga ada label yang mengatakan khawarij moden. Kadang PAS di label sebagai khawarij moden pada hari ini. Ini juga label-label yang konsekuensinya sangat besar. Kalau kita nak bercakap soal akibat dan kesannya, tak mustahil akan berlaku satu masa nanti perkara yang di luar daripada dugaan kita. Orang yang bertanding pilihan raya sebagai contoh, lawan orang yang dikatakan kafir harbi tadi. Bila kafir harbi tadi quote unquote lah dia menang, maka ini pergi bunuh orang yang menang tersebut ini. Ini satu tindakan yang besar dan malapetaka kepada umat Islam. Perlu ditangani secara betul. Saya tertarik bila disebut tentang sejarah-sejarah dalam Islam, tentang soal keganasan persepsi yang berlaku. Kalau kita lihat banyak kerajaan-kerajaan yang runtuh dan terbunuhnya pemimpin mereka kerana persepsi yang negatif. Antaranya yang disebut tadi Uthman bin Affan. Antara orang yang mungkin kita terkejut bagaimana orang ini boleh dipengaruhi dengan persepsi sedemikian rupa. Iaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Muhammad ibn Abi Bakar. Hari terakhir hari Uthman dibunuh, dia yang masuk ke dalam rumah Uthman, memegang janggut Uthman, lalu berkata hal-hal yang tidak benar, hasil daripada persepsi dan provokasi luar yang dia perolehi. Lalu sehingga kan Umar menegurnya, Uthman menegurnya dan berkata, qad akhadhta lihyata allati akramaha abuk, engkau telah memegang janggut yang bapa engkau muliakan. Maka dia tersedar dan kemudian dia keluar meninggalkan majlis tersebut. Dan apa yang saya nak katakan di sini, itu orang seperti Muhammad bin Abi Bakar. Dia tak terlibat dengan pembunuhan tapi dipengaruhi oleh persepsi. Demikian juga setelah itu peristiwa Ali dan Muawiyah, peristiwa Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum, hum ajma'in, semua sekali. Semuanya berlaku akibat daripada persepsi negatif. Cuba saya nak sebut tadi bila disebut soal labeling. Labeling kalau khawarij moden ataupun kafir harbi, saya rasa UMNO lebih awal lagi dilabel sebagai kafir suatu ketika dahulu lah. Sekarang ni telah berlaku perubahan dalam dan dinamik politik pada hari ini menyebabkan perkataan-perkataan takfiri, kafir mengkafir tidak berlaku lagi. Cuma saya nak sentuh juga apabila
YB di awal tadi menyebut soal keganasan dan terorisme. Sebelum saya nak mencelah sikit. Apa yang disebut oleh Dr. Fathul Bari tadi, isu kafir mengkafir satu ketika dulu membara dalam masyarakat kita. Dan alhamdulillah dia telah hilang, sebagaimana hilang juga ukapan-ukapan itu kerana mujadalahnya subur, sihat. Pematangan itu berlaku. Tidak begitu, Ustaz? Hilangnya ungkapan-ungkapan sebagaimana kalau dulu di label Kelantan ini yang dipimpin oleh PAS sebagai negeri dan juga parti yang ganas dan juga ekstrim. Siapa nak makan sup tangan pergi ke Kelantan sebab bila nak laksanakan hudud. Ini ungkapan yang sangat berbahaya sehingga orang nampak dan lihat apabila disebut sebuah kerajaan Islam yang nak mengamalkan Islam, yang nak melaksanakan syariat Islam ini adalah kerajaan yang meniti di atas darah dan nyawa manusia. Ini label dan juga perkara yang sudah alhamdulillah sudah berlalu dan saya mengucapkan terima kasih kepada kelihatannya pematangan itu sedang berlaku kerana mujadalahnya subur. Saya kurang bersetuju sebenarnya. Saya kurang bersetuju. Okay. Kurang bersetuju dengan apa? Tidak bersetuju dari segi kita tidak boleh hanya sempitkan kepada PAS, UMNO ataupun mana-mana parti. Apa yang saya nak bawa di sini ialah apa yang mendasari pemikiran orang sehingga lahirnya sikap keganasan. Ia boleh berlaku pada UMNO, dia boleh berlaku pada Parti Amanah Negara, dia boleh berlaku kepada PAS. Kita melihat hari ini contohnya menafsirkan Islam itu secara literal dan mengambil sejarah itu secara totok tanpa melihat realiti, kerangka dan apa yang dihadapinya. So apabila ini berlaku, pemikiran itu tetap ada. Saya bagi contoh banyak hal. Pertama, menganggap dia saja yang betul. Dan ini dalam konteks jemaah Islam menyatakan hanya dia saja yang betul, orang lain semua tak betul. Keluar daripada jemaah dia bermakna keluar agama. Contohnya, dia meletakkan jemaah dia sebagai agama, agama itu sebagai jemaah. Ini pemikiran takfiri. Seperti yang berlaku di IS, seperti yang berlaku dengan Kaedah, itu satu. Yang kedua, menganggap pelaksanaan Islam itu dilaksanakan tanpa melihat realiti, tanpa melihat perundangan yang ada, tanpa melihat kerangka yang ada. So perkara ini juga melahirkan persepsi ganas. Apabila dia melihat orang itu sebagai macam dia saja yang betul, dia saja yang suci, orang lain tak betul. Lepas tu dia punya pelaksanaan Islam tu tak dilihat dalam kerangka nation, dalam kerangka negara. Dan saya nak bagi tahu di Malaysia ini kita ni berbagai kaum dan bangsa. Kenapa kita bercakap hanya orang Islam? Sedangkan Islam itu rahmatan lil alamin. Wala jrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maknanya orang bukan Islam pun berhak mendapat penilaian. Tapi kalau orang Islam menafsir Islam dalam konteksnya yang agak literal, sempit, inilah lahirnya budaya-budaya Islam. Bagi saya, ini lebih bahaya. Mungkin pemikiran takfiri dulu tahun 80-an disebabkan oleh suasana politik lebih pada politikal. Tapi hari ini ia menjadi budaya. Dia menjadi budaya kerana Facebook dulu tak ada Facebook. Ya, bila baca Facebook tu masya-Allah macam-macam dia keluarkan pandangan-pandangan. Ada ramai ulama instan. Ramai ulama instan, ulama keyboard, mufti Google. Mufti Google dan sebagainya. Dan bayangkan benda itu masuk dalam kepala orang ramai. Dan bagi saya lebih bahaya pada itu ialah segala pahaman keganasan di luar negara seperti IS, seperti Kaedah yang kita tentang mudah menyusup masuk di bawah dasar tadi itu. Walaupun kita kata benda itu hanya isu-isu yang mungkin di Facebook, tapi dia telah berjaya menyusup dan mereka pergi ke sana untuk berjuang. Dan berapa orang Malaysia yang telah pergi ke sana. Dr. Fathul Bari ingin mencelah, tetapi pada peringkat ini umum masyarakat, saya bersetuju dengan Datuk Mujahid bila menyatakan cabarannya ada cabaran pemikiran. Kerana saya timbulkan istilah mujadalah tadi, kerana inti kepada mujadalah itu adalah substance. Kerana pada peringkat ini, kalau mendengar perdebatannya di sini, terngiang di telinga saya membayangkan penonton akan mengatakan, inilah masalahnya, kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Terlalu simplistik. Doktor. Okay, saya setuju. Apabila kita cuba daripada awal lagi untuk tidak mengaitkan secara langsung soal politik yang begitu rigid, yang akhirnya akan membawa kepada pertengkaran lisan yang takkan berkesudahan. Kalau kita nak bongkar balik sejarah lampau dan sebagainya. Cuma saya nak tekankan di sini, saya apa yang disebut oleh Dr. Mujahid tadi, soal literal lawannya lateral. Orang yang melihat Al-Quran secara literal, dan satu lagi secara liberal. Okay. Saya nak katakan di sini, hasil dapatan kita, kajian, keganasan juga berlaku akibat pertembungan dengan fahaman liberal. Ini perlu diakui.
apabila wujud golongan yang ekstrim, antara sebab dan punca kewujudan mereka adalah kerana wujudnya pemikiran-pemikiran yang terlalu liberal. Okey. Di samping kita tak nafikan dalam sejarah Islam, kadang-kadang orang duk kaitkan ISIS ni semata-mata bila berbicara soal IS, kaitkan dengan Mossad, kaitkan dengan CIA dan sebagainya. Untuk makluman kita, dan saya kira umum mengetahuinya, dalam sejarah Islam, Khawarij, mereka tidak ada unsur-unsur pengaruh Yahudi. Khawarij, mereka bukan datang daripada golongan bukan Islam. Mereka orang yang nakkan Islam, akan tetapi mereka salah faham, membuat tafsiran Al-Quran secara literal, okay? Lalu mereka menghukum orang yang berbeza dengan mereka sebagai kufur dan sebagainya. Sebab itu, saya nak tekankan di sini, apabila kita berbicara soal keganasan persepsi ini, dia sebenarnya tidak ada tebing untuk kita hentikan perbincangan kita. Itu cabarannya dia, kerana sekali lagi doktor, saya dengar terlalu liberal, terlalu bebas, terlalu tapi batasannya bagaimana kita boleh menentukan keterlaluan itu di mana? Saya bagi pada Dr. Ustaz, saya bagi Ustaz dulu. Ustaz. Saya nak celah apa yang disebut oleh Dr. Mujahid tadi. Saya nak tegaskan bahawa kita PAS, kita tak pernah ada satu ajaran dalam parti kita mengatakan mengkafirkan orang. Tak ada. Tetapi PAS dengan visi yang murni dan holistik ingin menyelamatkan akidah manusia, ingin menyelamatkan akidah ummah. Sebab itu kita menceritakan soal batasan iman dan juga kufur. Dan kita tak pernah mengarahkan orang supaya mengkafirkan orang lain, tak pernah. Tetapi orang tersebut, ialah biasalah dalam pepatah Melayu sebut, yang makan cili dia akan terasa pedas. Tetapi perjuangan PAS ialah perjuangan untuk menyelamatkan akidah ummah. Sebab itu kita menekankan soal prinsip batasan iman dan juga kufur tanpa kita melabel orang tersebut kafir ataupun kafir harbi ataupun khawarij dan sebagainya yang boleh mendatangkan musibah. Saya jelas, kita punya pahaman terhadap Nas. Nas itu kita ada disiplin dia. Saya tidak bermaksud Nas itu dipahami mengikut-ikut dan. Itu tidak betul. Ya. Apabila kita bercakap tentang kontekstual dengan literal, kita bermaksud kontekstual itu mesti melihat kepada apabila satu hukum nak dibuat, apa sebab dia, apa syarat dia, apa dia punya halangan dia, apa manik dia dan sebagainya. So itu semua terletak dalam kaedah-kaedah usul fiqh yang terkenal. Selagi mana penafsiran itu bersandarkan kepada disiplin ini, ia tidak boleh dianggap sebagai liberal. Kalau tadi sebab seperti doktor ada sebut, dia kata literal dengan liberal. Dia tak betul tu, sebab literal ialah harfi. Kontekstual ialah yang mengelilingi nas itu apa dia. Tercapai atau tidak maksud daripada nas itu. Adapun liberal itu dia keluar daripada kerangka kita memahami nas itu. Jadi di sini tidak itu. Sebab itu saya kata hari ini persepsi keganasan itu lahir apabila ada di kalangan para ulama yang memahami teks itu secara literal. Dan hari ini kita tengok walaupun kuliah-kuliah berada di masjid, maka alhamdulillah itu satu fenomena yang cukup baik. Tapi pada waktu yang sama, kita juga harus bimbang apa yang disampaikan. Dari segi literalnya di mana? Dari segi kontekstualnya di mana? Dari segi realitinya di mana? So benda-benda inilah yang saya katakan. Apabila ini tidak dikawal dari segi pemikiran, bayangkan menyusup masuk dalam orang ramai, maka bagi dia, contoh saya bagi bila timbul istilah kafir harbi, pada apa masalah dia kata ke tak kata, tapi benda itu jadi masalah. Isu dia sekarang ni, siapa yang stand up menyatakan ini tak betul. Malah ada orang kata, pada muka. Betul lah, memang sepatutnya kena kata begitu. So, you see, ini confusion kita. Kita cannot go on like this. Sebab negara kita terbina di atas negara bangsa yang ada undang-undang, yang ada budaya sederhana. Kita 5 minit berbaki dan saya mengambil roh semangat Ramadan ini 10 malam yang terakhir. Saya melihat keakuan kalian masih menebal dan mengatakan bahawa holier than thou itu masih wujud. Masing-masing kita memperakukan legitimasi parti masing-masing. Walhal Islam itu lebih tinggi daripada parti. Saya tidak mungkinkah kita pada malam ini landing mendarat dalam keadaan mengatakan bahawa tentunya. Itu cabaran yang saya lontarkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan mewakili Islam. Adakah kadang-kadang kita menjadikan Islam itu komoditi politik? Justru kalian terjerat dengan perdebatan yang sebegini. Perbahasan saya daripada awal tak ada menyebut kepartian. Apa yang kita letak asasnya nombor satu negara. Sebab kita dipandu oleh undang-undang. Dan Islam itu membawa konsep rahmatan lil alamin. Bukan komoditi politik. Tetapi dia pelaksanaan kepada satu realiti
bahawa dengan keadaan yang ada sekarang, Islam yang secara rahmatan lil alamin ni yang dapat menyelamatkan bukan hanya orang Melayu, orang Islam, tapi juga pada seluruh bangsa dan kaum. Dan ini yang message yang Malaysia kena bawa ke seluruh dunia, menyatakan bahawa model kita di Malaysia ini boleh mampu untuk menangani keganasan bukan melalui sekadar undang-undang, tetapi budaya keterbukaan, demokrasi yang bukan liberal dan bukan mutlak, tapi juga mengikut sendi-sendi perundangan. Dan kita menyatakan bahawa negara ini perlu dibawa kepada satu lagi pahaman cukup besar hari ini yang perlu diterokai, iaitu maqasid syarak. Iaitu tujuan utama syariat itu didatangkan untuk apa? Daripada itu ialah dia mesti memahami fik Malaysia. Fik Malaysia. Kita tak boleh ambil fik Arab, fik Mesir, fik mana. Manhaj Malaysia. Manhaj Malaysia. Itu yang perlu kita bina hari ini, tak kira across party. Sebab ini akan bagi manfaat bukan saja kepada orang Islam Melayu, tapi juga kepada seluruh bangsa. Yang kita tahu negara kita ini terbina di atas kepelbagaian kaum dan agama. Doktor. Saya daripada awal juga sama seperti Dr. Mujahid. Kita apabila berbicara soal keganasan persepsi ini, seperti mana yang kita persetujui dari awal, ia mungkin boleh berlaku pada sesiapa saja. Sama ada mungkin ahli UMNO ke, ataupun PAS ke, ataupun PAN ke, ataupun DAP dan sebagainya. Ahli amanah. Okey, dan PAN. ahli amanah. Bukan PAN. Bukan. Oh, sorry. Tolong betulkan. Kami mau digali dengan amanah. Oh, dengan amanah. Tolong betulkan. Lebih selesa dengan sebutan, tapi tak Bukan betul selesa, kan? itu resmi. Okey, saya sebut, itu resmi. saya perbetulkan. Parti Amanah. Cuma saya nak katakan di sini, apabila timbul isu kafir harbi contohnya, saya antara yang memberikan respon awal isu, sebab kita memikir soal implikasi dan kesan daripada statement yang seperti itu. Al-Imam Syafi'i berkata, apabila disebut sebagai kafir al-harbi ini halalud dam wal mal, halal darah dan juga halal harta benda. Ya, saya tak setuju dalam banyak hal dengan DAP dan sebagainya. Tetapi dalam soal labeling ini, saya kira kita perlu ada satu kesepakatan, perlu ada satu toleransi yang harmoni supaya tidak berlaku lagi labeling-labeling yang bukan-bukan. Okey, sama ada liberal ke, literal ke dan sebagainya. Sebab kadang-kadang sebelah pihak kata pandangan saya bukan literal, pandangan saya fundamental, berasaskan agama, berasaskan disiplin. Namun dilihat daripada sebelah pihak yang mungkin pandangannya liberal, dia kata liberal pula. So terlalu luas perkara ini. Jadi soal judging, soal menghukum, ini satu sikap yang perlu kita reserve sedikit. Untuk kita mewujudkan satu suasana yang lebih harmoni. Ustaz. Allahuakbar. Saya apa yang disebut oleh Dr. Mujahid tadi, bahawa kita perlu mempersembahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kita bersetuju. Bila kita bercakap soal Islam rahmatan lil alamin ini, kita kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW apabila mula-mula sampai ke Madinah. Nabi kata afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata sebarkan salam, jamu makan dan juga sambunglah silaturahim dan kamu solat malam kamu akan masuk syurga dengan selamat. Kadang-kala kita memahami ini sebagai keutamaan dan tidak melaksanakan yang lain. Rasulullah bila sebut begini, Rasulullah tak membiarkan negara bangsa itu terdedah tanpa ada satu sistem yang mengurus dengan betul dan adil. Dan pada konteks ini Rasulullah juga melaksanakan undang-undang dan syariat Islam dalam pentadbiran kerajaan Madinah. Selepas bercakap begitu, yang saya nak sebutkan juga, rahmatul alamin juga ialah memberi kebebasan kepada orang Islam untuk mengamalkan ajaran agama Islam, bukan sekadar merendah dan lembut dengan orang yang menolak soal pelaksanaan hukum Islam ini. Dan saya nak sebutkan bahawa kita memperjuangkan untuk melaksanakan undang-undang Islam ini dalam kerangka negara bangsa yang sudah tertegak rule of law. Bukan kita baru jumpa negara Malaysia ni yang sudah ada common law yang dibenarkan untuk dilaksanakan. Why not kita memberikan kebenaran dan kebebasan kepada orang Islam untuk mengamalkan ajaran Islam? Dan kalau kita bercakap soal rahmatul alamin, jauh lebih rahmatul alamin. Saya mengambil contoh sikit. Dalam Civil Act, dalam undang-undang sivil, contoh orang yang dapat bereavement kalau kematian kerana tak sengaja terbunuh, dia dapat RM10,000. Sebab apa? Sebab kita bergantung kepada England. England kata RM10,000, Malaysia pun ikut RM10,000. Tapi dalam Islam, sebab kita mengambil contoh tahun lepas, berlaku tragedi kren di Mekah. Kerajaan Saudi mengamalkan syariat Islam ini, memberi papasan sampai 1 juta. Kalau kita tanya kepada penganut bukan Islam dalam negara kita, kalau dilaksanakan undang-undang Islam ini, sistem syariat Islam ini secara menyeluruh,
dalam konteks ini dia nak pilih yang mana? Nak dapat 10,000 ke? Nak dapat yang 1 juta? Saya rasa pasti dia akan pilih untuk 1 juta kerana itu adalah jauh lebih rahmatan lil alamin kepadanya. Doktor, Datuk dan juga yang berhormat, perasaan saya berbaur antara lega dan resah. Lega kerana ini meletakkan 3 denominasi politik yang roh Islamnya sama dan kita telah meletakkan panduan kita, rujukan kita sama. Saya masih resah kerana meskipun asasnya sama tetapi kita tidak boleh menghidangkan kepada penonton perimeter di mana yang kita katakan keterlaluan dan mana yang acceptable itu. Saya membayangkan kalau rancangan ini punya capaian kepada penonton, saya ingin dengar soalan langsung dari penonton, khususnya yang bukan Islam, bertanyakan kepada kalian. Dan di situ saya kira pentas mujadalah ini akan sekaligus diangkat lebih tinggi supaya kita boleh benar-benar bercakap mewakili kepentingan agama dan bukan terbatas dengan apa yang kita ingin menangkan dengan denominasi parti kita masing-masing. Namun begitu saya mengucapkan terima kasih Dr. Datuk yang berhormat, terima kasih kerana bersama pada malam ini. Saya mengharapkan ada bahagian keduanya supaya kita boleh berganjak daripada sini sebagai building block yang kedua. Mudah-mudahan diperkenan. Dan mana tahu, saya ucapkan selamat terus mengejar Lailatul Qadar pada malam-malam yang berbaki ini. Jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.